Tapi masalah apa habis? Bearing jam. Bearing jam. Tak mau keluar sangkang dia. Penuh ngetuk. Ini pun ada masalah apa ni? Apa? Evan je dah ni elok lah. Tiba-tiba satu hari dia kata hang balik rumah. Balik rumah tak boleh start lah. Balik sini, balik bengkel. Kami tak usah apa pun. Tapi adalah bunyi sikit bagian head. Ingat nak bikin-bikin sikit lah. Lepas tu tadi check api tak ada. Tukar coil pun tak ada. Bila check balik rupanya coil magnet. Coil magnet dia ada masalah. Tapi tak apalah, ni simple lah, EFI pun. Dan EFI pun. Akan tetapi yang menariknya, dia dah masuk order. Dia dah masuk order barang baik ni. Ini barang paling latest daripada ESR, iaitu exhaust EX5 untuk tipe 1. Tipe 1. Wow, tipe Red Leo lah geng. Red Leo. Ni kalau kau ada EFI aku pakai dulu ni, sebentar tunggu enjin dah ni. Kalau ada je EFI, enjin tak ada. Tengok pek dah. Lama. Besi padat. Buat Sadiq kata besi padat. Ada betul. Ui lawa. Lubang dia. Apa tu? Free. Ui besi elok. Aish, ketuk tu. Okey, ketuk ni. Bunyi lain. Wow. Tapi nak pakai type 1. Nak buat type 1 ni untuk 53, 54 ke 56 dah, lupa dah aku. Tapi nak buat tu, nak buat kelas 1. Buat rasanya dia type 2 ke type. Boleh je nak buat kelas 1 pakai type 1. Tak ngam type 1 yang jual kat aku. Nanti betul aku siap aku nak pasang dia nanti yang beli baru type 2. Macam mana okey lah. Atas suara teropong. Baru nak dengar Azhar, nak dengar sound exhaust. Nampaknya tak kesampaian. Ada masalah tongmo. Tongmo rosak. Okay, so EFI ni plannya nak buat apa spek apa kelas 1. Apa 110. Saya tak tahu sangat 110. Maksudnya pakai crankshaft kelas 1. So kena overhaul. So nanti kita overhaul. Tapi tengoklah. Tapi saya rasa Ikhwan, beli coil tu kan, bagi ada api tu, kita tak payah buka lagi, kita try start tu. Rasanya top set kot. Tapi taklah kalau Ikhwan bersungguh-sungguh nak ber 110, kita 110. Kita try tengok. Buat jadi 125 tak boleh. Waktu buat je wave. So kita cerita dia hari ni. Tak ada cerita apa-apa, simple, santai. Sekarang rim tu tak boleh buka, tak boleh buang-buang bearing ni. Tu lah. Waktu pun hujan hari ni. Hujan. EFI pun best hari ni Red Leo. Macam mana kita nak mula video hari ni? Kita mula dengan Assalamualaikum guys, apa khabar semua? Semoga semua keadaan sihat-sihat selalu. Okay, yeah boy. Cerita apa lagi kat bengkel? Tak habis-habis kat bengkel. Agaknya tak mau pirat ke? Tak mau tunjuk video bawa motor laju ke habis? Kenapa hang dekat bengkel habis? Tak mau pirat ke habis? Cari duit. Habis kata cari duit. So betul lah, zaman sekarang cari duit. Okay, video motor customer. Nak settle lah top set. Motor ni katanya valve valve bocor lah. Kami cek tak apa, dah kali rupanya spring valve patah. Hak ni pemilihan spring valve yang salah lah. So dah kali owner minta buat standard balik, kita pakai semua standard balik. Okay, so itu cerita untuk motor customer. Saya tak sudah saya nak compile dalam satu video ni juga ataupun macam mana, tapi kita akan buat video secara cepat lah Okay, so macam mana tengok, Kawasaki Victor saya dah setting semua settle, coolant pun tak tendang dah, alhamdulillah. Okay, so sekarang ni saya nak tukar pipe. Pipe apa? Okay, kalau macam tahu pipe ni saya pakai pipe dari NSR. Okay, kita pakai cari setting apa semua kan.
Tak tahu lah. Dia kata KH tapi tak ada logo KH. Saya tak pasti ni pack KH tak. Tapi cutting macam KH. Okay. So tak apa. Semalam saya pergi kat Boy. Okay. Boy KR. So kita ada beli sebatang pipe untuk menggantikan dekat Victor. So pipe ni saya akan letak balik dekat NSR. Dan juga segi akan ada cerita pasal NSR. So tunggu sekejap lah. So pipe apa yang saya beli? Saya ni nak target motor saya ni tak maulah nak Thai look sangat, Indo style sangat. Kira saya nak pergi ride, nak pergi jalan kan, kalau boleh kan. Nanti ada cuti sikit, ada duit sikit, kita berjalan. So saya pakai pipe daripada KH Racing. Tu dia. Yang ni pipe ni dia perut dia nak macam perut pipe on sikit nampak ni. Okey. Harga dia ni 200 lebih. 200 saya dapat 270 lebih kurang macam tu harga dia. Okey. Dia ada juga pipe KH. Sebenarnya tanya Boy kata pipe KH ada yang harga dia 400. Okey, 400 piece. 400 tu Boy bagi tahu yang tu untuk spek 62 yang hampa potting open lah. Maksudnya open tu maksudnya memang mencari kelajuan di hujung dia lah. So kalau hampa nak cari kelajuan yang hujung, kelajuan maksimum untuk blok 62 terutamanya lah 62, potting pun nak kau-kau punya, boleh beli pipe tu. Pipe tu pipe KH juga tapi harga dia 400 lebih tak salah saya. Okey. Macam pipe ni untuk spek 59 dan juga 62 yang geli-geli macam saya 62 geli-geli. Tapi kalau contoh saya pakai blok 65 nanti, contoh lah, lepas sedap kot. Pakai blok 62, saya boleh beli yang pipe yang 400 tu. Okey. So kita nak pakai package ni, nanti pipe ni kita boleh masuk balik lah. Saya rasa kita bila masuk pipe ni dia lebih cantik lah. And then dari situ saya beli balik footrest. Motor nak beli jalan dengan footrest lah. Kawan-kawan duk kata, bang belilah footrest bang. Sekejap lagi jadi bapa motor nak tolak kat mana nak tekan apa kan. Betul lah, saya pun beli footrest lah. Boleh bawa bini jalan-jalan. Gitu. Okay, so itu je lah yang saya beli untuk hari ni. So kalau ada rezeki malam ni nak pergi tengok meter pula. Saya nak gantikan meter ni, dia pakai meter NSR custom. Nak ganti meter double R. InsyaAllah. Lepas tu nanti next project ialah saya nak convertkan dia ke tengoklah, mungkin convert speaker boleh tak sis? Mana boleh. Tak boleh. Boleh habis. Boleh. Convert Serkipo. Tengok motor habis pun siap je motor. Alip kata apa? Tak siap Aduh Alip, kemo Alip. Bagi siap cepat Alip. Kita nak tengok SP. SP siap, motor aku siap. Fly. Itulah. Okay. So tak apalah, saya rasa nak memasangkan exhaust apa ni tak payah kot. Lagi saya buat video lah. Biasa saya pasang, saya terus buat video lah. Saya tak payah tunjuk lah video pemasangan. Okay. Nanti saya belanja bunyi lah sekali. Okay, so apa stay tune. Apa PM kopi dulu, minum dulu, breakfast dulu. Apa layan saya buat time lapse no. Buatlah time lapse sikit. Apa layan dulu, nanti kita tengok hasil di hujung dia macam bunyi macam mana. Right. Saya pergi dua apa ada appointment doktor. Gitu. Jom let's go.